Kita selalu dengar kan istilah kemahiran digital ni. Rasa macam kat mana-mana pun orang sebut. Tapi, apa sebenarnya benda tu? Betul-betul apa maksud dia? Hari ni, jom kita bongkar sama-sama konsep ni. Kita akan guna satu rangka kerja global yang memang dah diiktiraf supaya lepas ni kita semua betul-betul faham apa yang penting. Okey, kita semua mesti dah familiar dengan IQ kan? Ukuran kepandaian. Lepas tu ada EQ, kecerdasan emosi kita. Dua ni memang penting. Tapi, zaman sekarang ni, dalam dunia digital yang kita hidup setiap hari ni, sebenarnya ada satu lagi kecerdasan yang super kritikal. Jadi, soalan saya untuk anda, dah bersedia ke untuk DQ atau nama penuhnya kecerdasan digital? Ini dia definisi rasmi dia. Nampak macam pening sikit kan? Bunyi macam buku teks. Tapi jangan risau. Jom kita permudahkan. Cuba bayangkan DQ ni macam satu toolbox atau kotak peralatan yang lengkap khas untuk kita survive dan berjaya dalam dunia digital. Dalam toolbox ni ada macam-macam. Ada kemahiran teknikal, macam mana nak guna apps atau software. Ada kemahiran kognitif, macam mana nak fikir secara kritis, bezakan mana betul, mana salah online. Dan ada juga keupayaan sosio-emosi, macam mana nak faham perasaan orang lain dan berkomunikasi dengan baik bila kita online. Dan yang paling penting, kita kena tahu yang DQ ni bukan sekadar teori atau idea biasa-biasa tau. Ia adalah piawaian global pertama di dunia yang rasmi diiktiraf oleh badan antarabangsa macam IEEE dan disokong oleh organisasi gergasi macam World Economic Forum. Maksudnya, rangka kerja yang kita nak bedah siasat ni memang satu standard yang diguna pakai di seluruh dunia. Serius punya benda ni. Alright. Ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan pengenalan DQ, lepas tu kita tengok 8 teras kehidupan digital, 4 peringkat kemahiran dan kita akan kaitkan DQ ni dengan masa depan anda. Dan last sekali, kesan global dia. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, kita masuk bahagian pertama. Jom kenal dulu apa itu DQ. Sebelum kita gali lebih dalam pasal kemahiran tu semua, penting untuk kita faham dari mana datangnya rangka kerja ni dan macam mana ia berkembang. Macam yang anda boleh nampak, benda ni bukan muncul tiba-tiba. Perjalanan dia bermula pada tahun 2017 dengan 8 kecekapan asas je. Lepas tu, ia terus berkembang, ikut peredaran zaman dan teknologi. Sampailah ia diiktiraf sebagai piawaian global pada tahun 2020 dan ditambah baik lagi pada 2023. Ini menunjukkan yang DQ ni sentiasa hidup, sentiasa relevan dan sentiasa dikemaskini untuk cabaran-cabaran digital hari ini. Seterusnya, jom kita tengok 8 teras kehidupan digital. Ini adalah 8 tiang seri, 8 komponen paling asas dalam DQ. Cuba bayangkan, ia macam foundation untuk sebuah rumah. Tanpa tiang-tiang ni, semua benda lain takkan kukuh. Ini dia 8 teras tu. Setiap satu ni ada peranan dia sendiri. Contohnya, identiti digital. Itu pasal macam mana kita uruskan imej kita, siapa kita di LinkedIn versus siapa kita di TikTok. Literasi digital pula, itu skill untuk bezakan mana berita betul, mana berita palsu. Dan kecerdasan emosi digital. Ini penting. Kebolehan kita untuk faham dan berempati bila bersembang dekat WhatsApp atau dalam email. Okey, jom kita tengok satu contoh yang selalu orang keliru. Beza antara keselamatan digital dengan security digital. Bunyi macam sama kan? Tapi tak. Senang cerita, keselamatan atau digital safety tu lebih kepada lindungi diri kita sebagai manusia daripada benda macam bully cyber atau gangguan online. Manakala security atau digital security pula lebih kepada lindungi data dan peranti kita macam laptop, phone daripada kena hack. Nampak tak? Satu pasal keselamatan diri kita, satu lagi pasal keselamatan data kita. Baiklah, kita dah tahu 8 teras tu. Jadi soalan seterusnya, macam mana kita nak bina kemahiran dalam setiap teras tu? Adakah kita kena belajar semua sekaligus? Jawapannya tidak. Rangka kerja DQ ni sebenarnya ada satu jalan cerita, satu perjalanan penguasaan yang ada 4 peringkat yang sangat jelas. Perjalanan ni ada 4 tahap. Mula-mula, peringkat 1, kesaling hubungan. Ini peringkat asas, di mana kita belajar guna teknologi dengan selamat dan berhemah. Lepas kita dah mahir guna, kita naik ke peringkat 2, kewarganegaraan. Di sini kita jadi warga negara digital yang bertanggungjawab. Kemudian, peringkat 3, kreativiti, di mana kita mula guna teknologi untuk mencipta benda baru, bukan sekadar guna. Dan puncaknya, peringkat 4, daya saing. Ini tahap di mana kita boleh mencipta inovasi yang boleh bawa perubahan besar dalam industri dan masyarakat. Jadi, bila kita gabungkan 8 teras tadi dengan 4 peringkat kemahiran ni, 8 darab 4. Kita dapat apa? 32. 32 kecekapan digital yang spesifik. Ini bukan nombor saja-saja. Ini adalah peta jalan yang sangat lengkap untuk kita semua.
Peta ni tunjuk dengan jelas skill apa kita nak kena bina pada tahap yang mana. Sangat terperinci. Okey, bahagian keempat. Mungkin ada yang fikir, semua ni teori je. Apa kena-mengena dengan aku? Inilah bahagian yang paling penting. Jom kita tengok kenapa DQ ni sangat-sangat kritikal untuk kerjaya dan masa depan kita semua. Cuba kita tengok, dunia kerja dah berubah 180 darjah. Kalau dulu, mungkin orang cari pekerja yang boleh buat kerja sama berulang-ulang kali tanpa silap. Tapi sekarang, lupakan. Majikan cari orang yang ada kemahiran berfikir secara analitikal, boleh belajar benda baru sepantas kilat dan paling penting, boleh selesaikan masalah yang rumit yang tak ada dalam buku teks. Dan sinilah magiknya. Perasan tak? Kemahiran-kemahiran yang paling dikehendaki untuk masa depan ni, pemikiran kritis, penyelesaian masalah kompleks, kecerdasan emosi, semua ni adalah kemahiran yang sama yang dibina dalam rangka kerja DQ. Nampak tak kaitannya? DQ bukan saja-saja wujud. Ia direka khas untuk membina asas keupayaan yang kita perlukan untuk berjaya di masa depan. Baiklah, kita dah tengok pasal diri kita, pasal kerjaya. Sekarang, jom kita zoom out sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Sebabnya, impact DQ ni bukan untuk kita seorang je. Ia sebenarnya ada peranan yang sangat besar dalam membentuk dunia yang lebih baik untuk semua. Sebab, matlamat utama DQ ni sangat besar dan murni. Tujuannya bukan setakat nak jadikan kita semua tech savvy atau pandai guna gadget, tak. Matlamat sebenarnya adalah untuk guna kemahiran digital ni demi kesejahteraan kita semua. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, selari betul dengan matlamat pembangunan Lestari PBB. Dan ini bukan cakap kosong. Tengok carta ni. Nampak tak betapa besarnya impak DQ? Hampir 40% sumbangannya adalah kepada pendidikan berkualiti. Lagi 30% kepada pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi. Ini bukti nyata. Bila kita tingkatkan kecerdasan digital kita, secara tak langsung, kita sebenarnya tengah tolong bina dunia yang lebih adil, lebih berpendidikan dan lebih makmur. Saya suka sangat petikan ni sebab ia merumuskan semua benda dengan begitu padat. DQ ni macam bagi kita kuasa 2 dalam 1. Pertama, ia adalah perisai kita untuk lindungi diri daripada bahaya macam scam, berita palsu, buli cyber. Kedua, ia juga kunci kita untuk membuka segala pintu peluang hebat yang ada dalam dunia digital ni. Jadi untuk penutup, saya nak pulangkan soalan ni kepada anda. Lepas kita dah bincang semua ni, daripada 32 kemahiran tu, yang mana satu pada pandangan anda adalah yang paling penting untuk anda fokuskan sekarang, hari ni? Untuk bantu anda capai apa yang anda impikan, tak kisahlah dalam kerjaya atau hidup pribadi. Cuba fikirkan, jawapannya ada pada anda.